Assalamualaikum, saya Ainin Sofia binti Hussein. Saya Muhammad Faris Hanis bin Zul Hazmi Syam. Projek kami adalah kotak bentuk asas spek jenis logam berkonsepkan IBS. Kotak bentuk adalah satu binaan sementara untuk membina konkret pada bentuk yang dikendaki. Penggunaan kotak bentuk jenis papan lapis kerap digunakan dalam kerja amali di bengkel teknologi pembinaan KBKK menyebabkan papan lapis mereput, mengecut akibat cuaca dan diserang oleh serangga. Justru itu, kami mengambil inisiatif mereka cipta kotak bentuk asas spek IBS menggunakan logam kerana ia tahan lasak dan sesuai digunakan berulang kali. Penyataan masalah yang telah kami kaji di bengkel adalah penggunaan kayu yang berlebihan dan pembaziran kayu yang melibatkan kerja yang membina kotak bentuk dan membuangnya setelah diguna pakai hanya sekali. Secara umumnya, setiap kerja amali yang dilakukan haruslah mempunyai prosedur kerjanya yang teratur. Namun, pelajar seringkali memandang ringan tentang perkara ini yang menyebabkan kerja yang tak teratur, kerja tidak mengikuti tempoh masa yang ditetapkan dan berlakunya kemalangan yang tak diingini. Oleh itu, proses-proses kerja yang terlibat adalah seperti yang berikut. Yang pertama ialah kerja merancang proses pembinaan dan menyenaraikan bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang ketiga ialah menyediakan bahan dan peralatan seperti engsel, besi plate dan step block. Yang ketiga ialah kerja mengukur saiz kotak bentuk asas spek. Yang keempat ialah kerja memotong besi. Yang kelima ialah kerja mengimpal engsel dan step block pada besi. Dan yang keenam ialah kerja menguji ketahanan, kekuatan dan kefusian kotak bentuk asas spek. Kos pembuatan yang pertama adalah engsel dan yang kedua adalah staple lock. Berharga seunit adalah RM2.10 dan berjumlah RM4.20. Dan yang terakhir adalah besi plate dan semuanya berjumlah RM8.40. Hasil dapatan analisis ini menunjukkan skor mata tertinggi. Ini bermakna responden berpuas hati terhadap penggunaan kotak bentuk asas spek IBS.